Bersatu masih lagi ahli dalam Perikatan Nasional. Datuk Seri ni dengan kedudukan Bersatu dah terkeluar ataupun masih dalam PN sebab Datuk Seri Azmin Adi kata tak ada pasal dalam perlembagaan PN yang mengatakan anggota atau ahli gabungan boleh terkeluar secara automatik. Dah terkeluar ataupun tidak? Buat masa ini sehingga tarikh hari ini 9 bulan Ogos, Bersatu masih lagi ahli dalam Perikatan Nasional. Walaupun mungkin isu keberadaan Bersatu dalam Perikatan Nasional ini agak unik sedikit oleh kerana ada laporan daripada beberapa orang ahli parlimen Bersatu sendiri ke ROS tentang keabsahan kedudukan kepimpinan jawatankuasa Bersatu. Jadi oleh kerana itu kita juga ingin melihatlah setakat mana keabsahan itu dipertikaikan oleh ROS. Buat masa ini mereka masih lagi ahli dalam Perikatan Nasional.